Apa korang buat kalau korang tengah santai-santai dekat rumah, tengah chill, tiba-tiba jiran korang datang bagi tahu yang anak dia kena kidnap dengan bapak dia sendiri? Lu, satu cerita crime thriller yang keluar tahun 2022 dulu. Cerita ni mengisahkan pasal Lu, seorang perempuan tua yang perwatakan dia ni agak kasar and tegas, and dia ni hidup seorang-seorang je. Lepas tu dia ada seekor anjing, lepas tu dia ada sewakan satu rumah dekat Hannah, which is rumah tu dekat sebelah je rumah dia. Walaupun Lu dengan Hannah ni boleh consider as jiran, tapi diorang ni tak pernah ngam. Satu malam tu dalam keadaan ribut yang teruk, rumah Hannah ni tiba-tiba blackout. Tapi dalam keadaan tak ada pilihan, dia terpaksa juga keluar rumah tu untuk hidupkan balik api rumah dia. Tiba-tiba dia tersedar yang sebenarnya itu adalah perangkap. So bila dia patah balik rumah dia, dia tengok anak dia dah tak ada dah. Disebabkan rumah diorang ni jauh daripada pekan, so si Hannah ni memang tak ada pilihan lain melainkan dia pergi rumah Lu ni untuk minta tolong. Lepas je Lu ni dengar yang anak Hannah ni kena culik, dia terus tak fikir panjang, dia grab apa sahaja yang dia sempat capai untuk tolong si Hannah ni. Apa yang aku suka dekat cerita ni, dia punya jalan cerita tu memang best gila. Pacing cerita ni laju, and dia punya plot twist aku boleh consider unpredictable. And lagi satu, sinematografi untuk cerita ni aku boleh cakap memang cantik. Walaupun dia punya tone tu agak dark and gritty, tapi surroundings tu memang nampak lawa gila. Untuk action dia pada aku not bad, and ada certain scene juga yang agak gore. Kalau korang suka cerita action yang dark, gritty and penuh dengan suspense, korang boleh layan cerita ni dekat Netflix.